Polis Pulau Pinang menumpaskan sindiket pengedaran dadah dengan rampasan termasuk sitaan harta lebih 1.8 juta ringgit dalam 3 serbuan di daerah Timur Laut dan seberang Perai Utara. Ketua Polis Negeri Dato' Azizi Ismail berkata, operasi dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Timur Laut bermula kira-kira jam 12.30 hari hingga 2 pagi bermula 9 Mac itu turut membawa kepada tangkapan 3 individu termasuk seorang wanita. Beliau berkata mereka yang berusia lingkungan 22 hingga 28 tahun itu dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah jenis serbu MDMA, ketamin dan pil Erimin 5. Menerusi serbuan pertama, pihaknya membekas seorang lelaki tempatan di kawasan parkir kenderaan di daerah Timur Laut dan hasil pemeriksaan di dalam kenderaan tersebut, polis menemui 120 paket plastik disyaki dadah jenis serbu MDMA dengan anggaran berat 3,024 gram. Susulan tangkapan itu, polis kemudian dipandu arah oleh suspek ke kawasan parkir yang sama sebelum menahan masing-masing seorang lelaki dan wanita selain merampas 119 paket plastik disyaki dadah jenis serbu MDMA dengan anggaran berat 2,213 gram. Serbuan ketiga di sebuah kediaman di seberang Perai Utara, pihak polis merampas 252 paket plastik disyaki dadah jenis serbu MDMA dengan anggaran berat 5,220 gram. 18 paket plastik disyaki dadah jenis serbuk ketamin dengan anggaran berat 515 gram serta 7 keping aluminium foil yang setiap satu berisi 10 biji pil disyaki Erimin 5 dengan anggaran berat 19 gram. Jumlah keseluruhan rampasan membabitkan serbu MDMA seberat 10,457 gram, ketamin 515 gram dan pil Erimin 5 seberat 19 gram dengan nilai dianggarkan RM1,595,700 yang boleh digunakan kira-kira 30,000 kali penggunaan. Tindakan turut diambil di bawah Akta Dadah Berbahaya Kurungan Pelucut Hakan Harta 1988 dengan polis menyita pelbagai aset bernilai RM224,544 dan sekaligus menjadikan keseluruhan nilai rampasan dadah serta sitaan berjumlah RM1,820,244. Mengulas lanjut, Azizi berkata hasil risikan mendapati kegiatan penyimpanan dan pengedaran dadah oleh runner itu aktif sejak Disember tahun lalu. Ujian saringan air kencing mendapati 2 daripada tangkapan positif dadah jenis metamfetamin, amfetamin dan ketamin, manakala semakan mendapati kesemua tangkapan tidak mempunyai rekod lampau. Kesemua suspek kini direman 7 hari sehingga 16 Mac bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.